Besok ibu bawa Azal pergi makan ya? Dengan Azil Ya. Okey, besok ya? Ya. Besok birthday Azal kan? Ya. Bagi tahu kat orang semua. Ucapkan birthday untuk Azal. Ibu, saya dah sabarlah ibu. Ibu masih Singapura ke? Okey tak okey? Kenapa tak okey dah sekarang? Kenapa? Kita pergi Brunei nanti. Ujung bulan. Lagi ke ibu? Ujung bulan kita pergi Brunei nanti. Lama. Sabar. Lama lagi ke ibu? Sabar nanti kita pergi ya. Lama lagi ke? Sabar. Okey, sabar. Azal budak baik kan? Lama lagi ke? Ha? Azal, sabar. Lama. Sabar. Sabar lagi ke? Saya pasport dan luggage lah ibu. Ha? Saya pasport dan luggage lah ibu. Nak pergi mana? Dah sabarlah nak pergi ke birthday trip. Birthday trip. Okay. Okey, nak pergi mana? Azal nak pergi mana? Nak pergi mana? Ibu bawa Azal pergi mana? Saya nak bawa Azal pergi birthday trip lah ibu. Okey, besok pergi ya. Pergi dengan Azil ya. Kita birthday Azal dengan Azil kan? Ke-29 ya. Ibu saya tetap. No. Why you? Azal. What are you? Azal. Ya Allah. What are you? You all. Ibu pergi. Pergilah ibu. Azal kenapa ni? Pergilah. Kenapa marah ibu ni? Ibu tak buat apa-apa pun kat Azal. Tak, pergilah. Yelah, saya dah pergi dah. Nah lah, saya takut buat apa-apa. Go away. Okey, dah. Kalau Azal mengamuk, besok saya tak bawa tau. Pergi masuk bilik Azal. Biar dia tinggal, dia tidur. Pergi masuk bilik Azal. Pergilah. Pergi masuk bilik Azal. Pergi. Dah pergi masuk bilik Azal. Pergilah. Pergi masuk bilik Azal. Pergi. Saya tak nak. Sebab awak suka mengamuk. Dah, pergi. Awak mengamuk, mengganggu keteraman orang sebelah tu. Faham tak? Awak jerit-jerit nanti orang tengok. Komplain. Semua dosa. Orang tu ngapa Azal? Sekali lagi abang aku datang bantai. Apa? Panggil polis. Tak ada. Panggil juga. Tak ada. Tak ada. Abang lu satu. Jangan buat macam tu Azal. Sabar. Ya, ibu. Azal kena sabar. Faham tak? Tak apalah, pergilah ibu. Pergi mana? Nak pergi ke birthday trip. Okey, nanti kita pergi. Azal nak pergi mana? Birthday trip ke mana? Sabarlah. Alamak, nak pergi ke birthday trip lah ibu. Okey, nanti kita pergi. Azal nak pergi mana? Sekarang ibu nak pergi mana? Nak pergi ke birthday trip lah. Yelah, nak pergi mana? Okey, kita pergi birthday trip ke mana? Bagi tahu ibu. Kita pergi dengan Azil sekali ya? Okey, nak pergi mana? Nak pergi Sugih Resort nak? Tak. Habis tak nak? Pergi mana? Pergi mana? Pergi overseas? Tak. Habis pergi mana? Makan? Okey, kita pergi makan je ya? Ya. Besok ya? Ya. Alright, Azal. Ya. Okey, Azal. Happy birthday. Yeah. Thank you so much. Thank you all. Janganlah macam tu. Thank you all. Janganlah macam marah ibu. Thank you all. Okey. Dah.